Satu petua lah kalau nak baja benda ni. Baja nitrogen yang kita pakai N. So apa yang kita buat tu, kita cari baja nitrogen yang organik lah. Organic fertilizer tu. Kita campur dengan air. Kita larutkan dalam air dan kita masukkan dalam ni lah. Kita tak payah baja dari atas. Ini panjang punya ke? Ya, ini dia hangat. Thanks. Kita ada daun salad ni. Kita dah naikkan biji dia. Sekarang dia dah besar-besar macam ni. Tak payah besar sebesar ni lah. Kita pun boleh ambil yang halus-halus pun kita boleh letak dalam sistem ni. Tapi ini dah besar. So lagi senang lah kita nak tengok hasil dia macam mana. Senang ya, kita buat lubang dan kita masukkan dia. Kalau ada biji benih, terus semai. So kalau yang macam ni, anggaran dia berapa lama dah ni? Pokok ni dekat 2 minggu lah.